GDM, anda tak perlu berlapar, tapi cuma perlu elak beberapa musuh utama gula darah anda. Jom semak. Elakkan 5 perkara ni. Pertama, minuman manis ataupun berkarbonat. Ini adalah musuh utama. Kedua, kuih muih tradisional yang tinggi gula ringkas. Ketiga, roti putih dan nasi putih yang berlebihan. Pilih wholemeal ataupun beras perang. Keempat, buah-buahan yang sangat tinggi gula. Contohnya durian ataupun mangga masak. Gantikan dengan buah berserat tinggi seperti buah apel hijau ataupun jambu batu. Kelima, ingat, badan anda perlukan nutrien yang cukup seperti protein dan vitamin. Jangan risau, makanan sihat masih sedap. Amalkan portion kecil, kerap makan dan penuhi serat untuk kawalan gula yang cantik. Ambil langkah bijak hari ini. Mahu tahu menu 7 hari GDM yang berkesan? Komen GDM di bawah dan saya akan bantu anda mulakan diet yang lebih teratur.